Bersua kembali. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat hari ini melancarkan program Kasih Keluarga bersempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2025 yang bakal diraikan sepanjang November. Ia sebagai usaha memperkasa institusi keluarga yang menjadi asas kekuatan negara. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pengukuhan institusi keluarga kekal menjadi teras utama kepada kestabilan negara. Keluarga masa kini semakin kompleks, khususnya melibatkan isu sosial generasi muda dan memerlukan pendekatan yang lebih strategik dan menyeluruh. Banyak cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa untuk menangani anak-anak mereka dengan zaman yang serba moden ini, yang ramai memegang smartphone yang tidak mempedulikan perkara-perkara lain. Maka sebab itu kami akan menguatkan lagi program keibu-bapaan itu dan juga agenda nasional keluarga negara. Ya. Ini bukan sekadar angka atau atas kertas, ia bukti nyata bahawa kerajaan Madani terus berusaha untuk menjaga akar kekuatan negara. Beliau berucap pada majlis perasmian program tersebut sempena Santubong Day di dataran Astaka Legenda, Kampung Santubong, Kuching. Sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan itu yang mengangkat tema Kasih Keluarga Bahagia Bersama mengingatkan masyarakat bahawa kebahagiaan tidak memerlukan kemewahan namun cukup dengan masa bersama orang tersayang.